Kira kalau orang Jelebu tahulah story dia ni. Ada yang tahu. That's why kira orang-orang lama memang perkampungan kan. Yes. Perkampungan Bunian lah sebenarnya kawasan tu. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Eden Puzzle. Alright guys, okay, hari ni kita ada satu story angker, cerita angker lah, cerita yang menyeramkan. Jadi saya bawa satu guest yang diterbangkan khas daripada Jelebu. Okay, sebelum saya nak start, jadi saya akan kenalkan dulu guest ni supaya korang boleh kenal dia siapa dan dia daripada mana, dan kita akan dengar story dia. InsyaAllah tak ada yang merepek-merepek, kita cuma nak share je pengalaman peribadi dia lah. Okay guys, bersama kita iaitu Tuan Acap. Yes. Okay. Kejap sihat je Alhamdulillah sihat. Okay, Assalamualaikum. Macam mana Sat? Terima kasih kerana jumpa Acap ke dalam channel Eden Puzzle. Hari ni kita tak nak cerita Acap punya kerja ke, Acap punya story ke apa. Yang kita nak dengar hari ni, kita nak share dengan audien kita tentang cerita seram. Cerita angker lah orang kata. Cerita angker. Jadi Acap ada ke pengalaman sendiri yang cerita angker ke? Nak kata seram tu tak adalah sangat, tapi tak ada, boleh lah untuk share. Mungkin tak lalui kepada orang lain, Okey. lalui pada diri sendiri, pengalaman ataupun peribadi, guys. kawan-kawan sekeliling kan yang Kawan-kawan sekeliling kan. mengalami sampai kepada Acap kan. Okey, jadi kita cuba dengarkan cerita dia kan. Pengalaman sendiri guys. Jadi yang ini adalah Acap daripada mana Acap? Asal orang mana Acap? Dia kan Acap orang Seremban. Seremban. Tetapi ayah dah menetap dekat 10 tahun lebih lah kat Jelebu kan. Dekat Ulu Kelawang. Okey, Kalau dekat yang Ulu tahu Kelawang. tu yang habis bawah daripada Ulu Bendul. Ulu Bendul Kuala Pilah. Kuala Pilah. Maafkan saya. Saya nak seram kan tapi tak jadi kan. Okey, Jeram Tui. Jeram tu. Yes. Okey. Bawah sikit depan tu itu kawasan Okey, rumah jadi ayah. Orang-orang Kuala Kelawang kalau mengenali Acap, tolong tinggalkan komen. Tapi sebelum tu guys, nak minta tolong korang sangat, tolong subscribe, tolong tekan like, tolong tekan komen dan boleh sharekan dekat siapa-siapa. Okay guys, kita keep short kan. Jadi kita bagi Acap story kan apa cerita angker dia tu. Okey Cak, boleh teruskan Cak? Boleh? Boleh. Okey, benda ni berlaku pada diri sendiri jugalah. Okey. Lebih kurang dalam 17 tahun lepas. Sekarang umur Acap 32 tahun. Bukan 17, maafkan saya. Math saya silap. Okey, kita serangkan balik. Sorry. 32 tolak. Masa tu umur Acap 18 tahun. 15 tahun lepas kot. Kalau salah tolong betulkan dalam komen Muda lagi Cak. Acap dulu. Muda lagi. Setengah. Okey, kita balik pada Okey, cerita. okey. Umur 18 macam tu lah kot kan. So muda lagi. muda. So masa tu okey, family semua dah pindah ke Ulu Kelawang. So kawan-kawan banyak di Seremban lagi lah kan. So kalau macam nak jumpa kawan ke lepak main futsal, so akan ke Seremban lah. So ceritanya Acap ni dulu umur 18 rajin main futsal. So setiap malam memang akan main lah dekat Seremban kan. So bila kita dah main pukul 10 macam tu start, habis dalam pukul 12 lebih macam tu kan. 12 malam. 12 malam. So lepas habis main mesti kita nak mengetik, betul? Mengetik api semua. So keluar daripada Seremban nak balik ke Ulu Kelawang tu dalam pukul 1. Kisahnya bermula okey, dulu Acap tak ada kereta, pakai kereta ayah. Dapat pun kancil. Ayah kata pakai kancil, jangan bagi kereta lain, pakailah kancil. So kereta kancil tak ada 660 manual. 660 guys. Tak ada aircon, tak ada radio. Terpaksa buka tingkap. So balik tu kalau mana yang Okey, tadi kau dah ambil angin luar. tak ada hujan ke apa ke, aircon kau. Aircon kan. Apa tadi pun tingkap. Kalau hujan tu habis dah tu. Betul. Tingkap pun pakai manual kan. Pakai manual. So mana yang tahu mana kita bila nak melepasi Jelebu ni kena lalui Bukit Tangga. Bukit Tangga. Mungkin orang-orang lama ni dia tahu kisah sejarah Bukit Tangga ni tau.
Jalan lama, mana kita tahu jalan lama. Jalan lama jalan yang pada asal jalan bawah. Sekarang dah ada bukit tangga jalan yang baru. Kesan dekat jalan baru lah. Masa tu pukul 1 acak balik daripada Seremban habis main futsal. Kita relax. Sebab dah biasa jalan kan. So start jalan, naik bukit. Naik bukit, kereta kancil 660 manual. Apa kita harapkan memang berat, tapi kita dapat beza tau, berat yang normal dengan berat yang tak normal. Okay, kalau Edi nak tahu, biasa kalau kita nak start mendaki bukit tangga ni, mana yang tahu lepas dia kawasan perkampungan asli, kita nak start naik ke atas tu, kalau kancil, so dalam 50-60 lah kan, orang cakap 50-60. Tetapi pada hari masa kejadian tu, Dalam mula berapa tu? Satu suku pagi lah, satu pagi lah lebih kurang. Satu suku kan? So kiri kanan tak ada kereta. Bukan kawasan masa musim perayaan dia tak ada. So memang lengang jalan tu. Acak seorang lah ada kat situ, bawa kereta tu. So naik mendaki, pada asalnya gear 2 ke gear 3 je tak perasan lah kan. So tak pasal lah meter tu kan, tapi kereta enjin nampak mengerut. Okay, acak relax lah, change gear lebih tinggi pun dia drop balik kan, dia masuk sikit lagi kan. Dah mendaki dalam dekat 200 meter kot, lebih kurang lah kan, 200 meter. Acak tak perasan yang acak mendaki tu dalam keadaan enjin mengaum tu hanyalah 20 km sejam saja. Kebetulan masa acak perasan, mula tak perasan, masa perasan tu barulah macam baru keluar. Kebiasaan normal dia 50-60 aja. Acak pernah lah balik dalam masa yang sama lebih kurang. Cuma time tu tak tahu kan, mungkin dia nak jentik kita ke apa kan, kita tak pasti kan. Time tu 20 je. 20 acak ingat lagi masa lepas acak fikir kenapa lama sangat mengaum kan, kereta rosak ke apa rosak kan. Tapi orang cakap ada sebelum mendaki okey. Masa start mendaki tu kan 20 sahaja. Dah tekan habis dah. Habis lantai. Acap kalau dia bawa kereta, kaki kalau pedal lantai. Okey, so kita pelik 20 apa merau-merau dan tiba-tiba gila kita tak ada aircon. Tingkap buka memang asalnya setengah lah kan. Bila dah mula perasan 20 tak nak naik kelajuan tu. Start bau wangi keluar. Start tu orang cakap kita first bila dah jadi pertama kita baca lah dalam hati baca apa ayat yang kita tahu kan, selawat dia kan. So tak jalan. Memang 20 je. 20 tak fikir kan. Tu fikir alat nak berhenti tak berani. Betul. Berhenti tak berani. Dah lah tekan dah sampai dapat balik yang macam biasa kan. So bila bau wangi tu dah keluar, lepas tu dah mula orang cakap meremang tu memang meremang lah. Sebab benda biasa tak jadi kan. Dan itu dalam kereta seorang je? Seorang. Acap pergi memang seorang. Acap seorang. So cerita nak jadikan cerita, mana yang tahu kawasan tu mendaki sampai ke Tokong. Siapa yang tahu jalan Bukit Tangga Tokong sebelah kiri, betul? Alright. Okey, dah sampai lepas dari Tokong tu, tiba-tiba daripada 20 km sejam enjin tu meraung. Tiba-tiba tayar tu macam terspin lah lebih kurang. Terspin sikit lah kan. Tu 20 terus pergi ke 60. Terus normal balik. Normal balik. Dan masa tu memang kawasan yang depan Tokong tu melepas Tokong. So bila jadi macam tu, bila dah kena, Acap rasa ni aku dah kena kacau dia. Mungkin ada benda yang aku tak. Kira yang time 20 tu je, rasa-rasa berapa jauh yang bawa 20 tu? Rasanya kita boleh start mendaki sampai ke Tokong tu lebih kurang dekat 1 kilo kot. Lebih kurang lah. Jauh. Lepas tu baru normal balik. Time tu tak adalah, tapi tak nampak apa. Tak nampak kita apa. Mata dah takut, kita fokus pada orang depan. Dan bila balik fikir ada benda ni. Tapi rasanya memang ada sesuatu yang timpang atas kereta.
ataupun menarik ke kita tak pasti, tapi ngam-ngam dalam kelajuan tu melepasi je bau semua hilang, meremah pun semua settle. Dia lepas Back to normal balik lah. Jalan bukit tangga. Yes, betul. Itulah cerita dia, tapi dia jadi berdacak lah, tapi tak tahulah. Pada orang lain kadang-kadang tak ada. Okay guys, Orang Jelebu ataupun yang Kuala Kelawang yang pernah lalu jalan bukit tangga yang ada pengalaman macam ni ke, mungkin boleh tinggalkan komen, ataupun ada yang kenal orang pernah ada pengalaman macam ni yang nak share story dengan saya, boleh DM juga. Okey Jam, jadi kita sambung yang ni cerita yang Betul. kira Tak lepas banyak, tu tak banyak cerita. Kira ni settle lah. Tapi bila balik tu kiranya okay, settle. Kita pun mandi apa semua, esok cerita balik kat ayah. So ayah kata memang lah kawasan tu pun kawasan yang macam tu kan. Memang keras lah kawasan tu kan. That's why dulu orang tua menghalang kita kau boleh jangan selalu balik lewat malam. Sejak dah jadi tu Acak akan balik pukul 9 malam. Dah tak berani lah. dah tak berani lah. Yes. Main futsal ke apa semua cancel. Tak ada, kita main futsal kita dalam handphone je lepas tu. Itu cerita dia lah. Tapi banyak lagi cerita yang akan datang. Nanti kita share, tapi itu mungkin melalui pengalaman kawan-kawan Acak lah. Yang kita rasa macam Yang duduk dekat Jelebu juga ke? tak, dia orang luar. Oh dia orang luar. Yang cerita yang ni Acak nak cerita nanti ni biasanya terjadi kepada orang luar. Yang tak tahu kawasan tu macam mana dan terjadi. Itu mungkin akan hint sikit perkampungan Bunian. Perkampungan Bunian guys. Sekejap, boleh terus cerita je. Nak cerita juga? Boleh terus cerita je. Okay. Benda ni berlaku 5 tahun lepas lah. 5 tahun lepas. Okay, Acak ada kawan, dia asal KL. Dia kahwin dengan orang Terengganu tau. 5 tahun lepas, time PKP 2020. Sebelum PKP lah. Sebelum PKP 5 tahun lepas 2020. Sebelum PKP lah. Sebelum PKP. Dengan PKP macam lebih kurang lah kan. So cerita dia kawan Acak ni orang KL. Kahwin dengan orang Terengganu. So dia nak jalan arah ke Terengganu, Jerating, sekian-sekian lah. Acak tak pasti mana dia jalan. Nak balik KL dan dia ada lalu lah dekat kawasan rumah Acak tu. Okey, mana yang tahu kalau daripada Pantai Timur nak balik ke KL, dia akan satu laluan Bukit Tangga sebagai lalu alternatif tau. So untuk orang potong jalan ke situ, dan sekarang pun memang orang semua dah tahu lah jalan tu. Bila nak naik pada bawah, akan nampak satu tempat lapang. Dia ada sign tulis Jelebu. Kalau siang kita nampak sebelah kiri dan kanan. Dia punya mercu tanda dia lah. Mercu tanda Jelebu tu. Orang tu tahu kot pasal benda tu. Di mana nak jerka cerita, member tak perasan minyaknya dah nak habis. Minyak ni dah nak habis. Kebetulan tadi dia kenapa tak isi sebelum masa kat Pekan. Pekan time tu dia kata dah tengah malam. Dekat Pekan time tu petrol pump tak ada yang buka 24 jam. Jelebu ni petrol pump tak buka 24 jam sebelum 5-6 tahun lepas. 6 tahun lepas lah. 10 11 semua dah tutup lah. So dia balik lah. Balik dia pun dah macam ikut, dia kata ikut ways lah. Ikut ways je kan. So kawasan yang cerita yang ada macam tanda yang alfabet Jelebu tu kan. So kawasan tu first dia nampak dia dalam pukul 12 lebih lah. Awal juga lah 11 lebih lah. Dan tu dia kata dia nampak tempat tu cerah, macam ada function. Yang dia nampak kat situ ada pasar malam. Dan kebetulan minyak ni nak habis. Dia masuk dekat situ, terjumpa satu Petronas dekat atas tu. Nak dijadikan cerita, singgah isi minyak. Singgah. Okay, biasalah. Macam kita rutin biasa isi minyak. Dia kata sebab ada petrol pump dekat atas. Alright. Dan isi 50 ke berapa? Teks Acak tak isi. Dan so isi macam biasa. Dan balik. Dan dia kata nasib baik dia nak tegur api singgah dekat pasar yang dimaksudkan. So pasar tu sempat singgah di jalan minyak sebab dia nak balik ke jalan. Buat dia semua dah tidur. Dan turun ke bawah macam biasalah, ke bawah sampai ke pantai, kawasan pantai.
Kawasan pantai. Dia bukan pantai PD dia memang daerah nama Memang dia daerah PD. nama dia pantai PD, kan? pantai. 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 So sampai ke situ dia terperasan bunyi lah dia punya linking minyak berkelip. Dia berkelip dia tengok. Di desi dia memang penuh dia kata kan. So dia tak sedar hati. Dia berhenti tepi kat pantai tu kira terang kan. Pekan tu ada masjid semua dia. Ada balai polis dia berhenti. Tak sedar hati. Dia call Acap tengah malam tu dalam pukul 1 Acap tak tidur lagi dia tu. Dia call Acap, ni tadi aku ada isi minyak ni dekat rumah kau. Kat mana? Dekat Ulu Kelawang. Kat Pekan ke? Tak, kagak Pekan. Dekat mana? Dekat atas tu Acap, dekat kawasan lapang sebelah kiri. Lepas rumah kau ngam-ngam mata naik sikit mendaki sebelah kiri kawasan lapang tu. Itu di pusat Perkataan Jelebu ah. Tak ada pun. Okey, kenapa aku isi minyak tapi bila aku turun ke bawah ni tengok minyak aku blinking. So dia tanya kereta dia rosak ke apa sebab Acap kerja supervisor tau, kerja bagian factory. So tanya lah. Kita cakap fikir kau isi minyak dekat atas. Selama aku duduk ni nama dia Aziz. Namanya Aziz. Selama aku duduk ni Zik, tak ada pun background mata tu Zik. Wish. Member daripada Kuala Acap dia kata tengah minum air terus terkadu lidah dia. Tersembur air. Tersembuh air. Dia cakap betul je aku bayar minyak aku bayar sendiri tu. Ya Zik aku tahu tapi kat atas tu memang kosong tak ada pun. Tak ada apa-apa lempar tu pun tak ada. Apa kau nampak? Aku nampak pasar malam Zik. Kau fikir logik tengah malam mana ada orang buka pasar malam tengah-tengah malam tengah hutan tengah atas bukit. Kau tahu tak tu pasal apa? Apa? Kau balik dulu. Kau balik dulu nanti esok siang aku cerita kau itu Z. Kenapa jadi macam tu? Aku rasa kau dah terkena buat kau orang luar. Kau tak tahu jalan. Okay, so aku cerita pada dia yang kawasan tu sebenarnya adalah kawasan perkampungan bunian sebenarnya. Yes. Sesiapa yang orang luar mungkin pernah terkena lah. Tapi kalau tengok dalam TikTok pun ada yang bercerita pasal benda ni. Kawasan tu tanah lapang tulis Jelebu tu. Kira memang kira kalau orang Jelebu tahulah story dia ni. Ada yang tahu. That's why kira orang-orang lama yang memang perkampungan. Yes. Perkampungan bunian lah sebenarnya kat kawasan tu. Dan lepas cerita tu dia kata terus dia demam jugalah. Demam kat seminggu. Cak tunjuk balik kawasan lapang tu, ambil gambar, screenshot. Ni ke kawasan kau pergi? Anak kosong kan? Padahal tempat tu memang tempat tu tak ada dia stesen minyak. Yes, ada stesen minyak, ada pasar malam, Ada jual-jual. yang dia nampak ada pasar malam, ada stesen minyak. Dia siap boleh isi minyak lagi. Isi minyak. Minyak dia tu naik full juga dia kata. Sampai ke bawah minyak dia terus linking. Dia kata mungkin kereta dia rosak dia Kuala Acap. Tak advance macam mana kan. So dia cerita cakap sebenarnya dekat atas tu tak ada apa-apa kemudahan tu sebenarnya. Biasa benda ni Lepas tu member demam seminggu terus je. lepas cak cerita sepagi dia kata dia terus terkena kan. Dia tak biasa dengan benda macam ni. So bila cak cerita terus demam seminggu. Isteri bilang isteri tak kena isteri tidur. Dia tak cerita kepada isteri dia. Dia cakap terus Demam seminggu. Itulah kisahnya yang Acap dapat share lah. Yang dekat Jelebu je. Yes, that's why bagi Acap mana yang kalau melalui jalan tu Elakkan jalan tengah-tengah malam. boleh, boleh, cuma masalah. kita tawakal dan jangan terlalu fikir dan terlalu benda ni kan. Baca berdinding, selawat. Macam Acap pun tak terfikir pun kena juga. That's why itulah tempat macam-macam tempat dia ada sejarah dia. Guys, pukul berapa je? Dalam pukul 12, pukul 1 lah. Pukul 12. Dalam pukul 12 lebih member dia daripada Cerating. Daripada daripada Pantai Timur. Ada sejarah dia. Guys, pukul berapa je? Dalam pukul 12, pukul 1 lah. 12 lebih lah dia. 12 lebih member dia daripada Cerating. Daripada Pantai Timur lah. Daripada Pantai Timur. Balik KL. Nak balik KL, lalu jalan Jelebu. Tengah malam nampak ada petrol pump, ada pasar malam kan. Siap member boleh isi minyak Yes. lagi. Yes. Ini bukan yang cerita dongeng lah, tapi orang cakap just share pengalaman. Tapi tak lalui dekat Acap lah kan. Tapi lalu mungkin betul Sebab benda kawan. ni
kita tak boleh main-main lah. Yes. Yang ni cuma sharing je. Cuma sharing. Yes, betul. Ada cerita lain? Elevator homework. Orang Tapi itu je pengalaman yang saya boleh share kan. Acik kata Acik ni orang lama juga tu tak pun. Kira nanti kita bagi part 2 lah dengan Acak. Yes, Ada betul. story ni Yang InsyaAllah. Acik kena recall balik lah. Kena recall balik, ya. Lepas dah lama kan benda-benda berlaku kan. Kita tak pasti video Time waktu kecil-kecil pun ada tak? Time waktu kecil ke? kecil. Tak ingat ke dia. Time waktu kecil tak ingat lah. Kecil tak ingat lah. Kalau ada lah sebab macam Tak ada lah. Ada tu. Kita memang dulu selalu duduk masjid lah. tak tahu kan. Masa kecil dulu kita duduk Seremban. Ada. Bandar kan. Bandar. Orang kata bandar tak ada hantu. Ada. Tapi orang cakap masa kecil kita tak ingat apa berlaku. Mungkin pernah tapi tak ingat kan. Tapi yang berlaku masa yang time belasan tahun di Kuala Kelawang. Ya, masa family semua dah pindah ke sana kan. Ini kan. Okay guys, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian daripada Acap Yes. tentang kawasan Jelepu ataupun Kuala Kelawang je Kuala Kelawang. Kalau ikutkan Ulu Kuala Kelawang lah panggil. Kuala Kelawang. Kawasan-kawasan nak naik ke Bukit Tangga. Kita pernah lalu jalan tu. Pernah lalu jalan pergi ke Jelepu. Jalan tu guys, memang kalau siang dia tak ada apa-apa pun, tapi dia tengah malam tu memang kalau kita lalu tu memang kita ada satu perasaan, gelap jalan dia kan. Jalan dia Tengah malam kalau Bukit Tangga tu dia nak pergi ke Jelepu ke Sebab Petang ke kan memang kawasan yang jalan apa lampu jalan dia tu lampu jalan dia. dia tak terang. So that's why jalan pun bengkok-bengkok. Dia kadang-kadang ada satu lampu, lepas tu jauh sikit baru ada lampu balik kan. Betul. So mungkin orang yang tak biasa lalu dalam hati akan rasa akan juga rasa benda tu juga kan. tu lah. That's why bagi Acap relax, tenang, bukan cakap Acap tak ya, takut ya, yes. ya, Kita ya. semua akan benda rasa, kan, benda kalau ada jadi kan. Betul. Tapi yang kita boleh share bila kawasan-kawasan orang macam ni kita kena hormat komuniti selain dengan kita. Betul jap. Okay guys. Wish. Kita meremah je. Kita dua story ni meremah lah walaupun dia tak takut, dia tak berapa takut. Dia tak jadi dia tak nampak, tapi kita share yang kita pernah rasa. kira Acap nampak tak lah. Kena Yes, kena orang cakap kena jentik lah. Kena kena jentik, lepas tu kawan beritahu. usik-usik. Yes, kita doa kalau boleh jangan dulu lah. Baiklah kan. Jangan lah. Kita mau main Jangan lah. lah. Kalau boleh tak nak jumpa kan. Jangan. Tapi yang ni buat cerita buat tentang channel ni, cerita angker ni untuk sharing je. Yes, kita nak cerita sejarah tempat-tempat ni. Kita lebih benar nak share. Yes, benda ni ada. Benda ni kita kena percaya. Benda ni ada. Okay guys, jadi itu perkongsian daripada Acap. Yes. Okay guys, boleh tinggalkan komen, like dan share. Okay, bagi siapa yang ada kawan-kawan ke ataupun tak kisahlah, ada member ke yang ada cerita angker, cerita-cerita yang menarik tentang sejarah yang dia sendiri lalui ke, orang lain lalui ke, boleh DM aku, boleh DM Idin. Mungkin kita akan jemput dia untuk buat sesi podcast dengan dia pula. Ini podcast ni sekarang ni dengan Acap. Jadi next mana tahu ada part 2 kita dengan Acap pula kan. Tapi Acap kalau kita nak berapa komen ni Acap kalau nak ada part 2 ni? Okey, macam ni. Nak cerita lagi Acap satu cerita yang kisah yang Acap simpan lagi. Dekat kawasan Jalan Lama Bukit Tangga mana tu? Bukit Tangga juga Dia lagi. jalan lama. Jalan bawah. Yang jalan lama. Yes, jalan bawah. So mana yang tahu pasal kisah tu Acap nak 50 komen. 50 komen. Yes. Tulis Kita nak part 2 tulis part 2 saya nak part 2 Kita nak 1000 like dia. 1000 like. 1000 like. Kita baru start. Tak apa. Kita InsyaAllah. try. Kita mana tahu kan. Yes. Kuasa Tuhan kan. Mana tahu Kuasa macam tak apa. Okay guys. So guys, kalau dapat 1000 like dengan 50 komen untuk part 2, Yes. InsyaAllah kita akan buat part 2 dengan Acap. Yes. Okay, jadi kita end kita punya podcast di sini. Okey. InsyaAllah next time kita berjumpa di next episode guys. Cerita angker. Cuba banyak cerita angker. Angker. Alright.